Xiaomi Buds 5 Pro. Kalau korang mencari earbuds wireless yang ada ANC yang power, support high-res audio dan juga harga bawah RM500, Xiaomi Buds 5 Pro ni macam biasa patut masuk dalam list sampah lah. So sebelum tu kita akan tengok apa kelebihan dan juga kekurangan Xiaomi Buds 5 Pro ni. So daripada sini hampa boleh nampak lah, dia ada dual amplifier triple drivers, Qualcomm aptX lossless audio, itu bagus untuk orang yang suka dengar audio yang lagu dia jenis macam Hotel California, hampa akan dengar detail bunyi instrumen dia semua. Built-in dimensional audio, ultra deep active noise cancellation, ultra wide frequency noise cancellation. Okay, itu kita akan cerita lebih lanjut lepas ini. Dan juga built-in audio recording, ini antara feature yang agak menarik bagi mamu lah. So daripada sini hampa boleh nampak kotak dia, corona dia warna putih, so mamu dapat pun warna putih jugalah. Okay, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Hampa akan dapat buku menu yang hampa tak akan baca, kabel penghiasan yang comel loteh pendek, dan juga ear tips yang didatangkan 3 set lah. So yang ada set ni saiz XS, apa lagi, S dan juga L. Dia dah pre-fit saiz M lah. Dan juga tak lupakan device tu sendiri iaitu Xiaomi Buds 5 Pro lah. So pada sini hampa boleh nampak design dia tulisan Xiaomi, ada lampu, bawahnya ada Type C, ada butang reset dan tak dilupakan Harman Kardon tuning lah. So kat sini dia tulis Harman Kardon Audio EFX. EFX saya mahu. Sorry. EFX. Agak halus di situ. Kenapa ada Harman Kardon tuning? Ini merupakan produk pertama daripada Xiaomi, tak silap mamu, yang ada Harman Kardon tuning lah. So kita akan deep dive lebih lanjut. Siapakah Harman Kardon ni? Harman Kardon ni adalah merupakan orang kata pengeluar audio terbesar dalam dunia audio ni lah. So dari sini hampa boleh nampak design dia warna putih. So design ni agak baru sikit lah bagi mamu pasal dia duduk macam ni. Biasanya kita akan letak batang dia ke dalam, tapi ni dia duduk macam ni lah. Di sini apa boleh nampak itu untuk in-ear detection, ada mikrofon, okay, ear tips dia sebelah sini pun sama juga. Okay, berat dia tak silap mamu sekitar 5 ke 6 gram untuk satu buds ni lah. So hampa tak akan terasa sangat lah selama mamu dah pakai ni lebih kurang 3 hingga 4 minggu. Mamu sukalah dengan design ni dan mamu selalu pakai masa bawa motor dan tak terasa ada benda yang menekan kat telinga mamu lah. Okay, kita akan tengok apa setup yang ada pada earbuds ni sendirilah. Okay, untuk Xiaomi Buds 5 Pro ni, okay, mamu pakailah untuk hampa tengok macam mana fit dia kat telinga mamu ni lah. Okay, daripada segi casing dia mamu suka pasal size dia compact, finishing dia pun okay, rekaan dia pun ala-ala macam batu pebble yang selalu orang kata jumpa kat tepi-tepi pantai tu lah. So daripada fitting mamu memang selesa lah, hampa takkan terasa berat kat telinga hampa lah. Dan tak dilupakan dia mempunyai IP54 rating. So kalau hampa jenis macam mamu pergi berlari lah, so jangan risau kalau berpeluh tu kena ayak ke ataupun hampa lari dalam hujan kena percikan, no problem. Untuk Xiaomi Buds 5 Pro ni, dia menggunakan driver dual magnet dynamic 11mm dan juga planar diaphragm. Itu setup yang agak menarik dan juga rare untuk harga bawah 500 ni lah. Dia juga support high-res audio wireless seperti mana kita tahu, aptX lossless, dan juga orang kata dari segi satu lagi dia panggil Snapdragon Sound. Okay, apa itu Snapdragon Sound? Kalau hampa menggunakan phone yang menggunakan chipset Snapdragon, hampa akan dapat lebih, orang kata, audio tu lebih jelas dan lebih clear lah. Mamu dah try dengan phone yang menggunakan chipset Dimensity, dia hanya support sehingga SBC tak silap mamu, codec dia. So audio dia tak sesedap bila mamu connect dengan phone yang menggunakan Snapdragon lah. So audio tu orang kata depends dengan hampa. Okay, so kalau kata hampa menggunakan phone Snapdragon, yes, ini memang menarik lah untuk hampa pakai lah. Sound profile bagi earbuds ni bagi mamu base dia memang padu, tapi masih orang kata masih terkawal, dia tak sangat over sangat. Mix dia agak clear, treble dia tajam tapi tak setajam macam earbuds yang mamu pernah try lah. So kalau kata hampa gunakan dengan phone Xiaomi, hampa akan dapat lebih tuning lah, extra tuning pasal dia ada ekosistem dia sendiri lah. Tapi jangan risau kalau hampa gunakan phone Android lain ataupun iPhone, hampa masih boleh gunakan earbuds ni jugalah.
Okey, dari segi mahu akan cerita sedikit pasal ANC dia. Dia antara yang paling tinggi yang mahu pernah try lah. So ANC dia sehingga 52 decibel, antara yang paling tinggi dalam kelas dia sendiri lah. So compare dengan Redmi Buds 6 Pro yang mahu pakai sebelum ni, dia sehingga 48. Dan ANC dia juga ada adaptive mode lah. Dia akan adjust ikut persekitaran hampa. Kalau bising ke sunyi, dia akan adjust. Dan juga ada tahap manual yang hampa boleh adjust, iaitu light, balance dan deep. Transparency dia pun clean. Suara yang hampa dengar agak jelas macam mamu pakai kat rumah. Wife mamu panggil ke anak mamu panggil, mamu akan dengar macam mana tanpa mamu pakai earbuds tu sendirilah. So orang kata kalau kata hampa perlukan sesuatu earbuds yang sesuai macam sekitaran mamu gunakan, Xiaomi Buds 5 Pro ni antara yang boleh masuk dalam list sampah lah. Okay, untuk panggilan suara, kualiti panggilan suara bagi mamu, dia menggunakan 3 mikrofon lah untuk setiap bud dan juga AI noise cancellation. So call dalam mall ke, masa dalam trafik ke, angin kuat pun suara hampa dekat di other end akan masih jelas. Okay, dari segi delay pun, so far mamu test gaming mamu pun memang minimum. So kita tak akan, orang kata tak ada delay tu tipu, tapi dia minimum, apa masih boleh dengar lah. So orang kata untuk gaming ke ataupun untuk meeting apa, masih okey untuk menggunakan Xiaomi Buds 5 Pro ni. Okey, ketahanan bateri lah, kita bercerita pasal ketahanan bateri untuk Xiaomi Buds 5 Pro ni. Dengan ANC dia bertahan lebih kurang 6,5 jam, depends dengan volume hampa pakai. 9 jam tanpa ANC, 6,5 jam dengan ANC lah. So dengan case dia, hampa boleh dapat total playback lebih kurang 38 jam. So lebih kurang dalam 6 kali charging lah. Okey, kalau kata hampa nak charge cepat, kata hampa tengah rush, katalah hampa charge lebih kurang 5 hingga 10 minit, hampa dapat 2 jam playback. So memang just nice lah feature dia. Okay, charging dia pula menggunakan Type-C dan juga dia ada feature wireless. So, Mama akan tunjuk, Mama ada power bank wireless kat sini. So, Mama akan tunjuk macam mana dia akan berfungsi lah. So, sekarang lampu tak menyala. So, bila hampa letak kat charging pad, dia akan menyala warna merah. So, menunjukkan dia tengah charging. So, ini feature yang agak menarik untuk kata hampa ada yang jenis wireless charging, macam setengah orang suka wireless charging kat rumah, kat office dan kereta. So, hampa tak perlu risau bateri habis, pasal hampa akan saya letak pada wireless pad. So, Mama akan cerita serba sedikit app dia pula, macam mana dia punya function dan apa yang boleh digunakan pada earbuds ni sendiri. So, kalau kata hampa pakai Xiaomi Buds 5 Pro ni dengan phone Xiaomi, hampa tak perlu risau dari segi features dia lah. Dan juga orang kata connection, pasal dia akan auto pairing dengan phone Xiaomi, dia akan keluar tu dan juga daripada app dia kita boleh update firmware, boleh check bateri, mod hampa nak tukar mood hampa nak tukar ANC dia macam mana. So dia boleh sync auto terus kepada earbuds tu lah. So kalau kata macam hampa malas nak pakai ni, hampa boleh terus tekan daripada app tu lah. Dia juga ada head tracking audio dan juga spatial audio. Best bila hampa tengok Netflix ataupun YouTube lah. So kita akan tengok macam mana feature yang kita hampa nak control earbuds ni, pasal bagi kamu ini first time Xiaomi mengeluarkan earbuds yang menggunakan gesture lah, compare dengan yang kedua lah, rasanya kedua kalau compare dengan Redmi Buds 6 Pro lah yang aku pakai sebelum ni lah. So daripada sini kalau hampa boleh tengok kan, so kalau hampa boleh nampak kat sini dia ada notch sikit sini. So daripada sini hampa boleh just pinch lah, orang kata hampa just pinch untuk hampa tukar audio ataupun pause. Lepas tu untuk volume hampa boleh pakai gesture up and down lah. So Mama akan tunjuk dalam app dia apa shortcut yang kita boleh buat daripada situ, dan kita akan tengok lebih lanjut daripada app dia lah apa yang kita boleh buat lah. Okay, so Mama dah buka app dia. So daripada app sini hampa boleh nampak lah, dia akan tunjuk earbuds hampa kat situ, dan kat sini hampa boleh tengok percentage bateri untuk setiap earbuds hampa tu lah. So macam Mama belah kiri 98, belah kanan 97, belah kiri 98 lah. So dia ada transparency mode, noise cancellation dan off. So daripada situ hampa boleh adjust manually lah. Untuk transparency dia ada lagi 3 mode lagi lah, regular, enhanced voice dan juga enhanced ambient sound. So depends dengan usage hampa nak pakai macam mana, hampa boleh set lah. So daripada segi noise cancellation, Mamu selalu biasanya pakai adaptive noise cancellation. So dia akan automatic adjust audio bergantung kepada suara pula, bunyi persekitaran yang hampa tengah ada ketika itulah. Okay, dan untuk off, seperti biasa hampa boleh off. So orang kata kalau hampa beli Xiaomi Buds 5 Pro ni,
hampa dapat free Spotify sehingga tak silap umur 3 bulan lah. So depends kalau luck hampa cun, hampa dapat antara 2 hingga 3 bulan. Macam umur dapat lebih dapat 3 bulan lah. Okay. Dari sini hampa pun boleh rekod menggunakan earbuds ni lah. So setiap earbuds ni kiri kanan ni boleh rekod sehingga 120 minit, dia akan bagi tahu kat situ. So hampa boleh either save dalam earbuds ni 120 minit ataupun hampa boleh terus menggunakan phone pun boleh untuk rekod audio tu lah. So ini feature yang agak menarik bagi mamu lah. Mamu tak pernah jumpa lagi feature yang hampa boleh rekod kapal meeting, hampa boleh pakai earbuds letak atas meja, hampa rakam lah. So menarik feature ni untuk gunaan hampa lah. Macam mamu tak ada kegunaan seperti itulah nak digunakan lah. Alright. So daripada segi gesture, macam mamu kata tadi, kita boleh adjust gesture ni lah. So daripada sini hampa boleh nampak dia akan tunjuk press left earphone once atau right, hampa boleh set lah. Macam mamu dia mamu set default, press sekali play atau pause, double press left atau right ear untuk next song, dan triple left earphone ataupun triple left right earphone untuk previous track lah. So kalau kata hampa press and hold untuk noise cancellation, kiri atau kanan tak ada masalah. Lepas tu yang ni yang menarik lah, ini swipe left earphone atau right earphone lah kalau hampa boleh nampak, iaitu yang macam orang kata lah, hampa kena swipe dekat dia punya area dia lah. Area dia agak kecil, tapi once hampa dah get used to it, hampa boleh agak lah kat mana hampa nak adjust volume dia lah. Okay. So dia ada 2 sajalah, hampa boleh either adjust volume ataupun hampa boleh off feature tu lah. So far sekarang masalah ada satu je lah bagi mamu, pasal bila hampa adjust volume menggunakan earbuds ni, basically dia bukan adjust volume pada phone tu sendiri, tapi dia adjust volume individually. So basically kalau phone hampa volume max, tapi kat sini hampa low kan, dia tak akan adjust. So basically mungkin next firmware akan boleh update macam Redmi Buds 6 Pro. Once hampa adjust volume, dia akan turunkan volume pada phone tu sendiri lah. So mungkin ada update terbaru, mamu kena orang kata beritahu mereka lah, feature tu lebih better lah. Sampai sini agak leceh, kadang-kadang bila hampa dah check phone full, rupanya kat sini hampa dah turunkan volume je lah. Alright, itu salah satu sikit lah. So daripada segi audio effect, macam ni kita boleh nampak lah, dia ada dimensional audio macam Umur dah cakap tadi. Hampa boleh set lah immersive sound, track head movement. Lepas tu hampa boleh adjust lah, hampa nak scene rendering dia depends on music ataupun video yang hampa tengah pakai time tu lah. Alright, dia ada adaptive sound, adaptive volume, dan juga ini paling penting ialah audio balance. So basically untuk Harman punya, kalau hampa boleh nampak, alright, dia ada 2 tuning lah. So dia ada Harman Audio EFX, which is the default punya setting untuk audio. Mamu pakai yang tu sajalah. So far mamu dengar lagu-lagu mamu, no problem. Satu lagi Harman Master. So basically Harman Master ni bagi mamu rasa dia lebih more punch kepada mid dan juga treble dia lah. So untuk audio Harman Audio EFX lebih kepada balance antara semua lah, dari segi bass dan juga semua untuk segi bass, mix dengan treble lah. So mamu lebih sesuai pada setting equalizer Harman Audio EFX tersebut lah. So daripada app ni juga hampa boleh find your earphone. So kalau kata hampa misplace hampa boleh carilah kiri atau kanan ataupun dua-dua serentak lah, hampa boleh cari. Dia akan menggunakan bunyi yang agak orang kata tajam. Jangan cuba bila hampa earbuds dalam telinga, kemungkinan akan merosakkan geredam telinga hampa lah. Okay. Dan juga hampa boleh update firmware terus daripada app ni sendirilah. Okay. Kelebihan di situ lah. So daripada benda lain tak ada sangat lah. So kita akan ke conclusion selepas ini. Okay, secara kesimpulannya, Xiaomi Buds 5 Pro ni, kalau kata hampa punya bajet bawah 500, ini antara earbuds yang agak premium dan juga full feature lah, dan kualiti audio dia boleh lawan dengan brand-brand earbuds yang jauh lagi mahal lah. So kalau kata korang pakai phone Xiaomi, memang sesuai lah. Kalau hampa beli ni dah masih berbaloi lah, walaupun hampa tak pakai phone Xiaomi, for example hampa pakai Samsung ataupun phone-phone jenama lain, not to worry, pasal hampa boleh download app dia, hampa boleh pair terus lah. So hampa takkan ketinggalan dengan segala jenis feature lah. So dari segi yang mamu kata lah, kekurangan dia adalah 2 saja yang so far yang bagi mamu agak icky bagi mamu, iaitu orang kata volume adjust untuk earbuds tu, dia tak adjust volume pada phone phone hampa sendiri, dan juga hampa memerlukan phone yang menggunakan Snapdragon SoC lah untuk mendapatkan kelebihan pada Snapdragon Sound tu lah. So memang kualiti audio dia agak berbeza menggunakan Dimensity dan juga Snapdragon. So kalau kata hampa
mempunyai bajet yang lebih kecil, dan hampa boleh beli Redmi Buds 6 Pro lah yang Mamu recommend sebelum ni. Dan ini antara yang premium bagi Mamu, bawah 500, yang memang berbalik untuk hampa yang audio, orang panggil tu peminat-peminat audio dan suka lagu, dengar instrumen seketul-seketul. Dan ini antara yang Mamu boleh recommend lah. Dia ada high-res audio certification ni lah. Okay, dengan Snapdragon 1 memang audio yang hampa dengar tu akan berbeza lah dengan earbuds yang hampa pernah dengar, bagi pengalaman Mamu sebagai seorang casual punya listener pada lagu-lagu kat Spotify lah. Alright, so sehingga kita bertemu lagi dalam review yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.